Okey guys, berita terkini, berita beberapa jam yang lalu daripada Kementerian Pendidikan dah keluar berkaitan dengan bantuan awam sekolahan BAP. Okey, RM150 bagi seorang murid warga negara Malaysia. What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi betul saja simbang. Ini berita sahih, okey, dan mungkin korang nak tahu bilakah tarikh bayaran yang akan berkuasa, okey, secara berperingkat kepada korang lah sebagai ibu bapa. Jom kita tengok paparan ini. So, bagi seorang murid warga negara Malaysia tahun 1 hingga tingkatan 6 pada sesi persekolahan 2026 yang mana tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa ataupun penjaga, agihan secara tunai sepenuhnya kepada ibu bapa melalui program pertemuan dengan ibu bapa yang diaturkan oleh pihak sekolah, okey, yang mana seawal lah 11 Januari 2026 hari Ahad. Okey, 11 Januari 2026 hari Ahad. Kasar bukan waktu sekolah ha? Macam pelik je. Tak apalah. Dia kata seawal 11 Januari. Itu saja. Apa kata korang dalam hal ni? Okay, komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.